Ikan salmon ni memang sangat busuk. Dan kalau bentuk macam gini, kalau bagi dekat kucing, korang tak boleh bagi sebiji-sebiji macam gini. Kena picit dan letak dalam makanan. Kalau kena dekat baju, memang hanyut dan juga tak hilang kalau basuh. Aku dulu memang tak peka langsung. Habis lap-lap sini, basuh tangan biasa. Lepas tu tiba-tiba lap dekat baju. Baju aku tu memang hanyut setahun. Untuk yang tak tahu, salmon oil tu sangat bagus untuk perkembangan jantung dan juga otak kucing. Dan paling penting, kalau korang bagi salmon oil tu, dia boleh mencantikkan bulu dan bahagian kut bulu dorang akan lebih cantik. Biasanya dalam kibel dah ada dah salmon oil ataupun any minyak ikan, kebiasaannya akan ada dalam kibel-kibel premium. Jadi korang jangan risau dan susah hati kalau dalam kibel dorang ni tak ada salmon oil dan bulu dorang tu asyik rontok-rontok je, tak kembang, selalu gugur dan tak lawa. Korang boleh dapatkan Nanovet salmon oil ni sebab aku dah guna dah hampir 2 tahun lebih. Dan paling best sekali aku suka sebab dia pump je dan picit je dalam mulut. Boleh picit direct dalam mulut, boleh picit dalam makanan, ataupun kalau nak campur dalam kibel pun boleh. 2 tahun testimoni aku bagi dekat kucing aku, barulah aku boleh nampak bulu dorang makin shiny, kembang dan juga happy. Kalau kucing korang ada masalah bulu gugur yang sangat banyak, lepas tu ada masalah bulu rontok dan juga tak bersinar, boleh dapatkan salmon oil ataupun boleh dapatkan virgin coconut oil untuk korang sapu dekat bahagian luaran ataupun bahagian luka ataupun fungus sebab memang bagus. Antara dua tu aku pilih dua-dua sebab dua-dua tu kalau korang bagi, kucing korang akan gebu-gebas. Siapa yang nak gebukan kucing boleh dapatkan set bulu. Siapa yang nak dapatkan dan sapu dekat bahagian luka-luka kucing boleh dapatkan minyak kelapa dara iaitu minyak VCO. Dan siapa yang nak bagi shinykan kut bulu kucing korang dan bagi dekat bahagian lapisan kulit diorang tu lembab-lembab dan tak kering, boleh dapatkan salmon oil. Tanya dari vet sama ada salmon oil atau minyak kelapa dara tu mana yang bagus, diorang cakap dua-dua bagus. Salmon oil boleh bagi makan, minyak VCO tu boleh sapu dekat luaran dan nak bagi makan pun boleh juga. Kiranya kalau kucing korang tolak salmon oil, boleh tukar kepada minyak VCO. Jadi aku harap video perkongsian aku ni bermanfaat untuk korang. Apa-apa pun, gerak lu, Papa Roger.